Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Pukul pensyarah sehingga buta. Wia Salamos dan Tok Singa antara 4 pengamal perubatan di penjara 3 tahun. Kota Baru, 4 pengamal perubatan tradisional dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas pertuduhan memukul pensyarah sehingga buta mata kiri pada Ogos 2021. Hakim Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli menjatuhkan hukuman di akhir perbicaraan terhadap kesemua tertuduh termasuk 2 yang dikenali sebagai Wia Salamos atau nama sebenar Muhammad Syamsul Izzuan Midin 37 dan Tok Singa atau Muhammad Firdaus Muhammad Adnan 37. 2 lagi tertuduh ialah Idris Ishak 46 dan Muhammad Erik Muhammad Ramli 39. Menerusi alasan penghakiman, Muhammad Zul Zakikuddin mendapati pembelaan keempat-empat tertuduh adalah penafian semata-mata. Maka semua tertuduh didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun berkuat kuasa hari ini, katanya. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan parah terhadap mangsa Ahmad Syahril Arif Zainul 43 sehingga menyebabkan mangsa hilang penglihatan kekal pada mata kiri. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah tumpangan di Jalan Sultan Yahya Petra di sini pada jam 4 pagi 5 Ogos 2021. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan boleh dikenakan denda. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Kamarul Hashimi Rosli, manakala semua tertuduh diwakili Peguam Muhammad Azrul Hashimi Muhammad. Terdahulu Muhammad Azrul Hashimi memohon penangguhan pelaksanaan hukuman untuk mengemukakan rayuan terhadap kesemua anak guamnya. Mahkamah kemudian membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman dan jaminan dinaikkan daripada 3,000 kepada 5,000 bagi setiap tertuduh. Disiarkan pada Jun 22, 2025. Sahabat-sahabat, daripada berita yang kita baca, kita dapati Tok Singa, Wia Salamos dan kawan-kawan dia yang merupakan pengamal perubatan kononnya Islam telah didapati bersalah atas tuduhan memukul pensyarah. Kes ni dia bukan masuk dalam penjara terus. Dia telah membuat permohonan kepada pihak mahkamah untuk dilanjutkan rayuan di peringkat mahkamah tinggi dan pihak mahkamah tinggi akan tentukan nanti. Cuma pihak mahkamah yang dia bersidang, mungkin Mahkamah Seksyen, telah memberikan kebenaran untuk penangguhan pelaksanaan hukuman. Jadi sepatutnya dipenjarakan semalam, tak jadi penjara lah. Sementara menunggu satu rayuan di peringkat mahkamah tinggi. Dan setiap mereka itu dikenakan jaminan dinaikkan daripada 3,000 kepada 5,000 setiap orang. Sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat tak tahu, pensyarah yang dimaksudkan tu ialah seorang pengamal perubatan juga. Kiranya pengamal perubatan Islam versus pengamal perubatan Islam yang berakhir dengan keganasan dan buta mata. Dengan alasan kedua-duanya buat kerja tak clean. Last-last, geng Tok Singa pergi mengamuk dan belasah pensyarah tu dekat satu homestay pada 5 Ogos 2021. Bukan sekarang, lama dah benda tu. Dalam bahasa lain, Tok Bomo versus Tok Bomo lah. Ceritanya, kalau sahabat-sahabat ikuti hal ini cerita sihir 7 keturunan. Dan isu ni pernah viral gila babun dekat TikTok. Kononnya, ada satu keluarga yang terkena sihir, lalu ada satu orang Tok Bomo yang bertitle pensyarah ni lah. Ustaz lah dia panggil. Pensyarah ni ataupun ustaz ni, Tok Bomo ni, dia pergi ubat. Dan dakwa bahawa ada keluarga terdekat yang hantar sihir. Jadi pumpang punya cerita. Akhirnya dilibatkanlah Tok Singa oleh keluarga berkenaan. Maka geng 4 orang, Tok, termasuk Tok Singa, Wia Salamos, datang untuk membongkar kebenaran. Dalam media sosial, diorang kata 4 orang ustaz ataupun ustaz Tok Singa dan juga ustaz Wia Salamos. Padahal main mana ustaz pun saya tak tahu. Wia Salamos tu siap buat mediator, rasuk dalam rawatan, sedangkan itu sangat bercanggah dengan agama. Wia Salamos tu pernah jadi Tok Bomoh pun memang bercanggah dengan agama. Wia Salamos ni kira kawan baik dengan Tok
Singa. Dan Tok Singa anggap dia adik lah. Walaupun umur Tok Singa dengan Wira Salamah tu sama ya, sebaya je. Dua-dua umur 37 tahun. Setahun lebih tua daripada saya. Saya 36. Sahabat-sahabat, macam biasalah, diorang ni akan buat cara sendiri, ketepikan pihak polis dan sebagainya. Akhirnya diorang jumpa pensyarah daripada Perlis tu di homestay dan torture kau. Tapi macam biasa, orang yang cari hantu, buang hantu dan ubat orang dari kena hantu, akhirnya dia sendirilah hantu. Tak nampak ada yang dapat kawal kemarahan pada malam tu. Kalau nak kata malam, mungkin 4 pagi tu, pagilah juga kot. Sampai Tok Singa pun menjorit sakan dan macam-macam. Video ni sahabat-sahabat boleh tengok dekat media sosial. Memang banyak. Masing-masing macam kena hasut hantu. Jadi Tok Bomo Perlis ni pun, yang kata pensyarah tu, dia Tok Bomo daripada Kangak Perlis. Tok Bomo Perlis tu pun akhirnya lebam dekat mata. Fakta kes dekat sini juga agak menarik sahabat-sahabat. Tok Singa and the gang ni tak bawa langsung ke pihak polis. Akhirnya mereka memang hantar ataupun bagi pensyarah tu kepada pihak polis. Tapi sebelum mereka bawa, mereka belasah dulu. Keluar rumah, keluar homestay, mata bengkak kan tu. Waktu hantar dekat pihak polis, mata bengkak. Kemudian disebutkan di mahkamah bahawa mata tu kesan daripada tumbukan dan menyebabkan mata itu buta. Sahabat-sahabat, kes ini membongkarkan sisi gelap yang sangat kelam dalam dunia perubatan Islam. Mereka masing-masing bermain dengan perkara ghaib yang Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya, yang menjadi rahsia Allah. Sehingga akhirnya perkara ini tak terkawal dan menyebabkan pelanggaran nilai kemanusiaan dan juga undang-undang. Sahabat-sahabat, ada beberapa perkara dan juga pengajaran yang kita boleh ambil di sini. Yang pertama sekali adalah keganasan bukanlah daripada Islam. Tak kiralah hang pakai nama tu apa ke, apa pun tak boleh. Keganasan bukan daripada agama Islam. Islam adalah agama kedamaian, agama yang mementingkan hak, yang mementingkan keadilan. Bahkan dalam semua perkara, Islam sangat mementingkan kasih sayang. Lawan daripada itu adalah keganasan. Lawannya adalah kezaliman. Lawannya adalah penganiayaan kepada manusia. Dan Islam tak boleh terima alasan, saya zalimi orang itu, saya pukul dia, saya tumbuk mata dia sebab saya nak tegakkan kebenaran. Ini bukan Islam. Ini jauh daripada Islam. Bahkan agama-agama selain daripada Islam pun tak benarkan perkara jenayah seperti ini. Ia hanyalah amalan perbuatan orang yang jahat, tak kira dia Islam ataupun dia kafir. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis bahawa Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Hati-hatilah kamu daripada bersikap melampau dalam bab agama, kerana umat-umat sebelum daripada kamu telah binasa kerana sikap melampau dalam hal agama. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Ibn Majah. Perbuatan keganasan atas nama membela agama adalah alasan seorang penunggang agama, kerana agama Islam tidak pernah mengiktiraf keganasan di dalam sebarang tindakannya. Apatah lagi di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu ialah sesiapa yang kaum muslim selamat daripada lidah dan juga tangannya. Kalau tangan pun mudah melayang, lidah pun cepat menfitnah, maka jangan hairan apabila tidak ada seorang ulama pun membela tindakan tuk-tuk dan juga mereka ini. Sahabat-sahabat, Islam mengiktiraf konsep negara. Islam mengiktiraf konsep undang-undang. Justru itu tidak ada seorang pun umat Islam yang dibenarkan mengambil tindakan undang-undang di tangan sendiri. Bahkan pihak polis pun mempunyai etika-etika khusus dalam bertindak dan menggunakan hak mereka. Mai pengamal perubatan Islam ni, diorang rasa diorang lebih berkuasa dan lebih bertanggungjawab. Akhirnya mereka ambil tindakan sendiri. Saya fikir boleh jadi mereka ni duk fikir dalam kepala otak, ini isu alam ghaib, maka kalau kita lapor kepada pihak polis, polis pun bukan boleh buat apa. Tapi mangkuk-mangkuk hayun ni, dia tak sedar diri bahawa dia pun tak tahu perkara ghaib. Apa yang berlaku pada dirinya hanyalah sangka-sangkaan sahaja. Dalam satu pengajian, Syekh Hasan Didu Asy-Syanqiti rahimahullah, bukan rahimahullah, dia hidup lagi, hafizahullah, seorang ulama daripada Mauritania, dia nukilkan kata-kata daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, "Innal wahya
qad inqata'a bin nubuwah wa nahnu qaumun nahkumu bi dhawahir wallah yatawalla sarair faman abda lana safhatan unuqihi akhadnahu. Wahyu itu terhenti dengan berakhirnya kenabian. Justru itu kita menjadi satu kaum yang berhukum dengan yang zahir sahaja, sedangkan Allah menguruskan hal-hal yang bersifat rahsia, bersifat-sifat ghaib. Sesiapa yang menzahirkan tengkuknya, maksudnya melakukan sesuatu yang kita nampak ia adalah jenayah, maka kami akan menangkapnya. Sahabat-sahabat, tak payahlah percaya apabila orang ini dan orang itu kata awak kena sihir, sebab dia tak boleh buktikan pun. Nak buktikan sihir ini secara tuntas hanyalah dengan wahyu, sedangkan tiada wahyu yang diturunkan lagi. Maka apabila tiada wahyu, dakwaan sihir hanyalah sangka-sangkaan sahaja. Nabi pernah kena sihir, kita mesti mengiktiraf hal berkenaan, bahkan kita percaya wujudnya sihir. Dan Nabi SAW pernah terkena sihir. Ia sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi siapa yang kata, yang mengiktiraf baginda Nabi terkena sihir? Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengiktiraf hal berkenaan. Allah turunkan 2 malaikat untuk menjelaskan kepada Nabi SAW tentang hal berkenaan. Jika tanpa datangnya wahyu daripada Allah dengan perantaraan malaikat tadi, maka Nabi SAW tidak mengetahui tentang hal berkenaan. Paling tinggi pun sahabat-sahabat, ada orang mengaku dia buat sihir, atau terbukti dia melakukan upacara sihir. Pun begitu, bagaimana kita nak buktikan bahawa upacara berkenaan benar-benar memberikan kesan sihir? Siapa dan bagaimana kita nak buktikan? Contoh, kalau Tok Singa tumbuk pensyarah tu, tapi kita tahu dalam kes ni kita kena iktiraf bahawa Tok Singa dia tak mengaku dia melakukan hal berkenaan, dia telah bersaksi bahawa dia tidak melakukan hal itu. Saya cuma nak buat contoh saja. Kalau Tok Singa tumbuk pensyarah tu ataupun Tok Bomoh tu lah kan, kemudian dia jadi buta. Dalam mahkamah perlu dibuktikan benarkah buta itu disebabkan Tok Singa tumbuk atau berkemungkinan perkara lain. Boleh jadi wujud faktor kuman ke, penyakit ke sebelum tu dan sebagainya. Kerana itu adalah perkara zahir, maka dalam perkara zahir ia perlu dibuktikan. Sefaham saya, di dalam kes ini telah dilakukan proses berkenaan, telah menunjukkan bahawa Tok Singa and the gang hanya menafikan perkara itu sahaja, sedangkan daripada bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahawa memang telah berlaku tumbukan dan tumbukan itu menyebabkan dia buta. Dan itu berlaku pada waktu berkenaan yang melibatkan keempat-empat suspek pada waktu ketika itu. Itu pada perkara zahir. Dalam perkara sihir juga perlu dibuat benda yang sama. Jika kita nak sabitkan sesuatu perkara itu, sebab kita nak hukum pada perkara zahir. Bahkan ia perlu lebih detail sehingga melangkaui kemungkinan munasabah. Perlu dijelaskan dan dibuktikan bahawa upacara sihir itu memberikan kesan sihir. Saya ulang sekali lagi, perlu dijelaskan dan dibuktikan bahawa upacara sihir itu memberikan kesan sihir. Jika tidak, maka kita tak boleh pandai-pandai nak hukum. Ingat tak kes Mona Fendi? Mona Fendi, walaupun motif dan cara pembunuhan itu dikatakan melibatkan amalan ilmu hitam, ilmu sihir, mereka itu semua disabitkan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mona Fendi, laki dia dan juga pembantu dia, ketiga-tiga itu tidak dikenakan hukuman berkaitan tentang melakukan sihir. Unsur sihir hanya menjadi fakta kes yang menyokong bagaimana pembunuhan itu berlaku. Mahkamah akan fokus kepada bukti fizikal dan keterangan yang zahir sahaja, seperti kecederaan bersifat fizikal, keterangan saksi, motif jenayah dan sebagainya. Dan sihir itu sendiri tidak menjadi elemen utama pertuduhan yang boleh disabitkan. Itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Sahabat-sahabat, inilah keindahan apabila kita bawa Islam dengan wajah Islam. Bukan sekadar kita bawa Islam atas nama Islam saja, atas baca-bacaan wirid dan zikir yang nampak macam Islam, ataupun pakai biji tasbih di bahagian tangan dan juga bahagian tengkuk. Sahabat-sahabat, apabila orang dakwa kena sihir, bawalah dia pergi rawatan. Boleh jadi ada masalah psikiatri, boleh jadi ada masalah biologi, boleh jadi ada masalah-masalah yang lain, maksudnya penyakit dan seumpama dengannya. Kerana perbuatan ini juga disuruh oleh agama. Pada zaman Nabi SAW, apabila sahabat-sahabat sakit, Nabi SAW menyuruh untuk mereka bertemu dengan Al-Harith bin Kaladah, ataupun orang putih kenali dia dengan Kaladia, seorang pakar perubatan pada zaman baginda Nabi. Beliau adalah seorang Kristian Nasrani
Nasrani dan tidak memeluk agama Islam sehingga kematian dia. Bahkan ketika kewafatan baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, pertimbangkanlah masalah lain. Boleh jadi mereka yang melakukan perkara yang seumpama kena rasuk dan sebagainya, dia ada simptom-simptom yang boleh jadi ia ada skizofrenia ke, bipolar disorder, psikosis, PTSD dan sebagainya. Dan anda kena tahu bahawa skizofrenia, bipolar disorder, psikosis, PTSD dan sebagainya ni, yang ni mempunyai gejala-gejala yang kita nampak seperti kena rasuk, seperti kena sihir. Dan ustaz-ustaz, perawat-perawat Islam banyak tak tahu langsung tentang hal ini. Dan saya pun mengaku bahawa saya pun tidak mengetahui tentang hal ini kerana ia adalah bidang kepakaran doktor-doktor pakar psikiatri. Tidak ada yang boleh diagnos melainkan pakar-pakar ini yang dapat mendiagnos. Ustaz-ustaz, kalau ada orang ada masalah skizofrenia contoh, dia nampak benda-benda yang pelik, dia nampak dia sampai tahap berlaku kepercayaan, delusi terhadap perkara halusinasi dia. Dia bagi tahu kepada ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz mungkin akan kata itu hantu, itu adalah gangguan daripada jin dan sebagainya. Sedangkan boleh jadi dia mempunyai masalah kesihatan yang teruk di dalam bahagian ni. Perlu dibawa pergi kepada psikiatri untuk diagnosis. Orang lain tidak boleh diagnos. Bahkan ustaz-ustaz tak ada kepakaran hal tu. Kita tak pernah mengaji bab tu. Ni, Tok Singa, Wea Salamos. Ustaz mana? Mereka ni mengaji mana ustaz-ustaz ni? Belajar ijazah mana? Mana CJ pengajian Islam mereka? Tidak ada. Itu pun orang percaya. Bahkan kami yang mengaji dekat Universiti Al-Azhar, mengaji dekat Universiti UKM, USM, mengaji dekat Jordan, mengaji dekat Madinah, mengaji dekat Indonesia, sebahagian mengaji di tempat-tempat mengaji Islam di sana. Kita tidak pun belajar berkaitan tentang isu belajar tentang hantu-hantu ni. Nak buat rawatan hantu-hantu ni tidak ada. Kena lihat pertimbangan-pertimbangan. Boleh jadi orang yang macam tu ada menggunakan dadah dengan cara salah. Kadang dia nampak dia sedang dalam keadaan kesan daripada dadah. Dan ini telah disebutkan oleh sahabat-sahabat kita yang membuat rawatan-rawatan Islam ni. Oleh sebab tu saya cadangkan pendekatan BPSS. Boleh jadi tekanan sosial, boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang seterusnya mencetuskan kemurungan. Boleh jadi. Maka semaklah tahap kesihatan fizikal kita, tahap kesihatan mental kita. Perkukuhkan sokongan sosial di samping sentiasa mempertingkatkan kesihatan mental dengan motivasi-motivasi dan nilai-nilai keagamaan seperti salat, bacaan Al-Quran, puasa, zikir-zikir yang Nabi SAW ajar. Kita tak salahkan orang apabila sakit pergi jumpa ustaz, minta doa dan minta zikir. Tidak menjadi masalah untuk lakukan hal berkenaan. Bahkan kita sendiri bila sakit, kita ruqyah diri kita. Jumpa ustaz, minta ustaz ruqyah. Tak ada masalah hal berkenaan. Tetapi ia hanyalah salah satu cabang daripada cabang-cabang rawatan yang diiktiraf oleh agama. Ia adalah cabang spiritual yang diiktiraf. Bagaimana pula dengan cabang biologi? Bagaimana pula cabang psikologi? Bagaimana pula dengan cabang sosiologi yang diiktiraf juga oleh agama? Jangan kita hanya memfokuskan pada satu cabang, tetapi cabang-cabang lain kita membiarkan. Ia perlu kepada rawatan yang bersifat holistik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang menonton. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Saya cadangkan sahabat-sahabat untuk dapatkan buku-buku yang terbaik di dalam kita memperbaiki diri kita, termasuk zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari. Yang kedua adalah 267 doa dan zikir Rasulullah yang kita sebut sebagai zikir Hisnul Muslim. Seterusnya buku Asas Ilmu Hadis untuk kita mengkaji fakta dan juga data. Buku Sifat Solat Nabi yang akan memperbaiki kaedah, memperbaiki ibadah kita. Dan juga Sirah Nabi SAW untuk kita mengetahui tentang perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Tak adalah kita duk percaya kepada orang tanpa kita merujuk kepada pendekatan baginda Nabi SAW. Demikian juga sahabat-sahabat, saya akan bagi juga dalam combo ini, iaitu buku Akidah Asy'ariyah. Yang mana dalam buku ini, muka surat daripada muka surat 85 sampai kepada muka surat 102, saya membicarakan perkara berkaitan tentang kepercayaan kepada hantu yang bercanggah dengan agama. Demikian juga percaya kepada pocong, kepada langsui, kepada pontianak dan sebagainya, serta pandangan ahli sains moden tentang gejala rasukan dan juga melihat hantu. Sahabat-sahabat boleh tengok di dalam buku saya Akidah Asy'ariyah. Combo buku ni sahabat-sahabat ada 6 buah buku, yang mana harga combo buku ini ialah RM188. Tetapi sahabat-sahabat, saya nak bagi dengan 6 buah buku ini dengan harga RM166 sahaja. RM166 terhad kepada 100 orang sahaja. Siapa cepat dia dapat, siapa
terpelambat, tak boleh nak buat apa. Macam mana nak dapatkan? Sahabat-sahabat, WhatsApp nombor saya yang ada dekat bawah. InsyaAllah, saya sendiri akan jawab mesej anda dan saya akan balas mesej anda. Saya akan uruskan tempahan anda. Yang akan uruskan bungkusan dan juga penghantaran, yang tu adalah tim saya. InsyaAllah, WhatsApp saya, kita dapatkan buku-buku yang bermanfaat, memandaikan umat dengan ilmu.